Saya first saya ingat nak buat untuk fun-fun lah. Nak buat untuk simpan dekat rumah saja. Lepas tu kawan-kawan datang kan, tengok dekat dia orang, tengok saya buat, dia orang tanya boleh buat untuk saya tak? Saya nak bayar. Fikir-fikir, lepas tu saya cakap okey, boleh. Dia orang hantar gambar, lepas tu saya tengok gambar tu okey tak. Lepas tu okey, saya buat edit, saya hantar. Saya buat WhatsApp macam kawan-kawan, saudara, macam tu saya buat lah. Satu kali tengok video, lepas tu saya order barang, saya sendiri buat lah. 2 tahun dah kena macam ni saya buat. Dia orang macam satu kali print, dia orang hantar saja. Lepas tu nak buka, letak batu-batu lah. Ada ikut nombor. Kalau ada nombor, ada tulisan pun ada. Kita ada bentuk-bentuk pun ada. Gambar harimau. First saya buat. Lepas tu ada orang tanya gambar tuan-tuan dia orang. Saya ada buat macam tu. Lepas tu gambar macam bambu hutan. Kalau saiz kecil, macam kecil 20 ke 20, dalam 3 hari macam tu saya boleh buat. Kalau macam 80 ke 90, kalau saya buat satu bulan lah. Pasal nak yang batu-batu tu kena kena baris semua, nak tengok color. Pasal dia yang besar tu tulisan-tulisan dalam tu kecil sangat. Nak fokus sangat, lepas tu nak dekat. Saya buat bokeh, tapi bokeh bukan flower, real flower. Saya bikin flower sendiri. Buat macam ni. Ini bunga rose. Lepas tu ni bunga lily cakap kan. Lepas tu yang ni padi. Ayah saya, mak saya sokong lah. Saya first saya tanyalah, nak jual lah, macam mana boleh tak? Ya, kalau you boleh buat, you boleh. Kita sokong. Dia cakap macam tu.